Okay, untuk perkongsian pagi ni saya dia dapat maktab saya, maktab 64. Hari ni ramai yang berkumpul ni. Ini semua adalah nafas awal. Mereka yang ni daripada maktab lain ni. Nafas awal. Inilah pemandangan belah pagi di hadapan maktab saya. Ini semua berkumpul, tak sabar-sabar lagi nak balik Mekah. Walaupun kita dah bagi jadual untuk deti awal, sekian waktu keluar, tapi mereka dah keluar dah. Pas pun kelihatan di hadapan tu. Ni untuk melontar, ni yang akan dibawa oleh Muhsin untuk melontar pada pagi ni. Ni nak balik ke Mekah nafas awal. InsyaAllah saya sendiri esok akan balik nafas ni, insyaAllah. Alhamdulillah hari ni bilik akan lega, bilik air pun makin selesa lah, tak crowded sangat lah. Tapi sebenarnya bilik air macam sekarang ni pun dah dia ada penambahan bilik air. Alhamdulillah selesa lah. Kalau menunggu pun tak ambil masa yang lama. Dan bilik air pada saya terbaik lah. Sangat-sangat selesa. Bahkan airnya lebih laju daripada air di rumah saya sendiri. Masya Allah. Inilah pemandangan persekitaran saya punya maktab. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Pastinya lah, setelah saya pulang nanti saya akan merindui tempat ni. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tak tahulah, ada yang setengahnya ingin sangat nak balik ke Mekah. Tapi buat saya rasa sangat sayang untuk meninggalkan tempat ini. Tu saya rasa seronok untuk masih lagi tinggal di sini untuk nafasa ni sehingga hari 13 Zulhijjah. Kakak ni berseorang diri, mungkin suaminya sudah berada di hadapan. Masya Allah. Saya nak jalan ke depan tengok. Ada kawan-kawan saya yang tempat saya cari, saya boleh jumpa di sana. Mungkin dia memilih untuk nafas awal. Minta maaf banyak-banyak lah sahabat-sahabat yang sama-sama datang ke Mekah. Saya tak sempat cari. Kawan kepada sahabat-sahabat yang minta saya carikan, saya tak sempat carikan. Sebab saya datang ni, saya mengikut amanah. Saya mari ni atas urusan kerja. Tidak boleh meninggalkan urusan kerja. Saya mudah saya katakan memang terlalu sibuk lah dengan urusan kerja. Bila dah dibahagikan masa untuk saya bertugas, masa yang saya diamanahkan untuk bertugas itu, saya mesti berada di tempat di mana saya bertugas itu sepanjang masa. Sebab orang akan cari saya. Baru nak jumpa ustaz sini. Allah sihat ke? Saya nak pusing-pusing tak ada nak jumpa saya nak balik dah pagi ni mungkin. Dah siap dah menentah? Untuk hari ni tak lagi. Sani ya? Sani dah. Saya nafas Sani lah. Semalam balik jauh malam dengan ustazah. Allah. Saja terai lah. Saya turun skeleton tu kan, pergi di Shisha tu, pergi beli gigi, ubat gigi Albaik apa semua. Balik ikut masjid apa nama? Masjid Khaif. Masjid Khaif. Jalan kaki rasa dalam 20 km ada. Allah. Tak lalu bukit ni lah. Tak lalu terowong ni lah. Cari jalan balik pusing tu keluar sana tu. Keluar lebuh raya highway tu. Jalan kaki. Rupanya bila kita scan usuk kita ni, dia keluar map, ada map. Untuk navigator lah mari hantar kita balik sini. Boleh ya? Boleh.
Mana ini untuk hotel ni? Untuk ni? Untuk tempat kita. Kita tak pernah guna ni. Oh, tak pernah guna. Rupanya polis lah scan mula-mulanya. Kata boleh scan rupanya. Scan ni dia akan arahkan kita balik sini. Pergi ke Pat Nusuk pun sama. Dia cari kat laptop tu kata lebih mudah. Tunjuk kat dia. Scan ni lagi mudah. Tak boleh naik semula atas Jamarat. Oh, jauh dah kita jalannya. Apa tak duduk depan tadi? Tutup muka pula dia. Ambil gambar dulu. Ni. Ambil nak gimana ni? Kamera. Tim apa? Tim 66. 66. Okey, 1 2 3. Okey, 1 2 3. Alright. Okey. Dok, saya ambil yang nak balik ni. Orang nak balik okey. Batu tu mari kat saya lah. Saya tak siap lagi. Batu yang dia bagi ni kecil sangat. Kan dia melayang. Orang tak suka memang batu kecil sangat. Yalah tak sedap rasa tak puas hati. Kena besar sikit baru rasa melontar ni kan. Kita rasa batu tu kecil sangat, nipis sangat. Dulu besar. Dulu besar. Bismillah. Selamat. Doa saya. Kira. Doakan Ustaz. Dapat nombor 2. Dapat nombor 2. Sama. Dia pun nak berdoa juga. Okey ya. Dia sat lagi kat lu. Itu sahabat maktab. Alhamdulillah lah. Sahabat maktab ni banyak sangat membantu. Walaupun mereka tak dibayar gaji, tapi mereka sangat-sangat banyak membantu. Ni 3 orang ni staff ni nak pergi lontar untuk pagi ni. Ni ada batu. Ni saya nak kutip. Okey, batu untuk lontar boleh. Sebelum terus saya nak ambil Otak 62. Otak 62. Assalamualaikum Allah nak jumpa sini. Saja jalan-jalan terkata. Esok balik esok. Esok balik. Alhamdulillah. Esok saja ya kalau nak balik dia nak balik Mekah ke. Kita tak siap lagi. Pas batu dia bagi ke halus-halus sangat nak pilih. Ya. Selamat-selamat. Pusing-pusing bila-bila nak cari saing tu. Gambar dia. Tu. Ya. Kena beli basikal gon ini. Basikal apa saing rumah. Dengan mudah lah kalau boleh bawa main Mekah ni. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Masya Allah. Saya tak pernah pergi waktu pagi melontar. Pagi ni Alhamdulillah lah. Masa ni masih ni arah jalan saya pergi semalam untuk melontar. Kita paksa pergi ke hadapan tu U-turn. Lepas tu pusing arah sana masuk Terawung. 2 kali Terawung baru sampai kat Jamarat. Tapi semalam saya dengan Ustazah turun eskalator, pergi ke arah Aziziyah, pergi ke Shisha, pergi Ben Daud, pergi Al-Baik. Lepas tu try balik ikut jalan lain. Jalan yang tak melalui Terawung ni lah. Rupanya dia pusing bukit ni. Keluar arah sana. Jauh, memang jauh. Berjalan semalam mungkin dalam lebih kurang 20 km ada mungkin.
pedih-pedih habis lah kaki saya ni, tapak kaki ni. Inilah antara suasana pagi ni kita boleh lihat di perkampungan, perkemahan sebelah kiri ni jemaah haji Malaysia, sebelah kanan ni jemaah haji Indonesia. Okey, sekian untuk perkongsian saya pada pagi ni. Saya nak kutip batu untuk melontas untuk esok, untuk hari 12 dan 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.